Resepi 3S Water Mami, simple, sedap, sihat. Hari ini masak mi wonton. Mula-mula kita sediakan semua bahan-bahan ini dulu. Kacau sampai dia sebati dan rehatkan dia selama setengah jam ataupun 1-2 jam lah. Kalau korang nak simpan lama, simpan dalam peti sejuk. Lepas tu sebelum nak masak, korang sediakan sikit halia. Potong halus-halus, campur sebati sebelum masak. Water Mami masak ayam ini dengan pakai rice cooker saja. Guna je nasi punya mood. And then sekarang kita nak tunggu dia masak kan. Kita masak itu sayur dulu lah. So sayur hari ni ialah brokoli dengan carrot sekali. Rebus saja. Letak minyak sikit tau. Semasa kita tunggu rebus-rebus ni, kita kacau-kacau ayam yang tengah masak ni. Tak lama lagi dia dah masak. Ayam dan sayur pun dah siap. So sekarang kita sediakan mi lah. Sebenarnya ini kan Water Mami ingat nak masak 10 biji tau. Tapi selepas tengok 1 biji padat banyak macam ni, so I buat je lah 5 biji untuk 2 kali makan. So dah asingkan 2 kali makan. Rumah Water Mami ada 5 orang kan. So sediakan macam ni lah 5 hidangan. So sos ini korang boleh rujuk lah dekat sini screen. I dah tulis semua bahan yang I letak. Sos ini untuk satu hidangan korang perlu 1 sudu je, dah cukup rasa. Letak sekali dengan ayam, sayur, macam ni lah. Satu hidangan punya mi wonton versi sihat dah siap. Kalau korang rasa tak cukup rasa, boleh tambah je cili padi. Lagi best. Okey, korang tengok je lah sedap ke tak sedap. Semua pinggan bersih, kosong. Ayam ni tak cukup untuk malam pun sebab tinggal tak banyak kan. So Water Mami goreng lagi 5 biji telur. So seorang sebiji telur. So goreng telur ni pakai minyak sikit je tau. Jangan lupa follow akaun Water Mami untuk senaman yang best dan resepi yang sihat.